Una. Ya, nak sedap-sedap. Nak sedap tele. Okey, nanti Faik bagi tele Faik. Kita sedap-sedap di tele, okey? Nak sedap-sedap dia kerja. Puasa-puasa gatal mau sedap-sedap. Nak sedap-sedap masuk dalam grup Faik. Okey? Okey, sini. Faik apa? Faik, konco Faik. Konco-konco Faik. Siapa nak sedap masuk dalam Kita sedap-sedap. Faik punya konco-konco. Okey, tarik dalam tele Faik. Okey, boleh. Pin. Nama adalah tak sedap. Wah, sedap-sedap. Gatal lah. Apa nak jadi dah ni? Bukan, tak situ. Jom, kita live. Begitu lah. Kamu tak live Mak tak live ni. Apa nak sedap-sedap? Oh, tadi punya view tak ada. Oh, bila masuk Faik. Oh, selek dah. Hantar pun tengok muka aku Masam turun. Kanda ada balik ke? Kanda hari ni dah kesini. Betul. Dia buat apa? Tahu. Tak, dia orang bilik karaoke. Bilik karaoke tengah nyanyi ke? Semua, dah lah suara sama-sama tak sedap lah, Cok. Entah apa yang kamu dengarkan. Kau bayangkan Kanda nyanyi, Rina dengar, Rina nyanyi, Kanda dengar. Dua-dua suara. Hang pun cuba tengok. Agak-agak penyanyi lagu apa, okey? Tepi nak tengok Faik. Asal balik sendiri, Syian Aslah. Biasa. Siap Nasrah. Balik dengan dua ke tu? Masa balik dengan doa. Asal balik dengan dua. Dia asal balik dengan doa. Kau yang ni kenapa pula ni? Ini nak tahu balik siapa? Abang sayang. Abang sayang balik dengan siapa abang sayang? Balik dengan mak. Nak pergi dengan Bunda Mak? Nak ikut? Siapa nak ikut? Bunda dengan Pak dah nak ikut? Dengan main ikut? Nak ikut? Pergi rumah tu mak lah. Boleh lah. Boleh? Sekali lah. Mana? Nanti sandwich. Nanti Kita ada satu kereta lah. Satu kereta lah. Nak satu kereta. Bulan puasa. Tak boleh. Tak ada masalah. Apa tak boleh pula? Bukannya kita kami kami laki dua depan. Nak berbangku tutup. Kan? Kita Kami tutup dua dia laki depan. Ini bawa kereta. Hari bawa kereta. Duduk numpang. Bertiga duduk belakang. Kau Kenapa bertiga? Kan berdua ni. Aslah saya nak mana? Tak payah nak bawa Aslan dengan orang cakap Aslah Faik Pangku. Aslah Faik Pangku. Okey, Aslah pakai bangku. Aslah Faik Pangku, okey? Kecil-kecil je. Okay, kita pergi rumah Noah. Okay, nanti hantar location. Sekarang. Jom. Sahur. Okay, jom. Rumah Noah. Betul? Okey, kejap kami akan. Okay, bye. Send Elok. Location berhantang pun. masa rumah Noah tu jauh gila. Kalau orang tanya aku kenapa nak pergi, oh gila 1 jam lebih siot ke sana adalah. Mana yang konten first tu? Malam tu. Tak, dia macam ni. Ramai duk kecam-kecam kita perempuan lain. Dia macam ni. Konten tu mereka buat memang untuk partnership mereka untuk first content. So si Nuak ni bagi tahu kat kami nak record untuk ni. Macam je. Daus. Tak tahu. Kau dari mana? Dari mana? Aku ada kerja tadi. Una pakailah bawal hari-hari. Cantik gila. Kenapa kamu perempuan pakai bawal cantik kah? Memang aku pakai bawal lah hari-hari. Selalu. Dia sampai si Daus pakai bawal juga. Oh, bawal kau gini kan? Aku selempang. Cantik weh. Ya orang Kau kena bawal awalnya hari-hari. nak pergi angkat nikah ke? Tak adalah no. Oh, tak ada dah. No. Bye Una. Bye. Apa tadi? View. Dua. Sambung balik. Ya, dia minta kami nak shoot untuk kat office tu je. Yang selebihnya dia nak shoot dengan Asla. Betul. Kalau kami nak kacau, kami Ya. ada partnership sendiri. Betul. That's why lah. Akak ni grup paranormal ke? Apa? Grup paranormal. Tak, takut. Aslah yang paling nekat pun. Ya. Dia je suka buat macam tu. Sebab Aslah sebenarnya ada pendamping. Ya. Sebab tu Aslah berani. Kalau kami nak berani. Ya. Dia ada Qarin. Betul. Hai Una, kau Una Lau. Tadi kan Faid cakap begini Una. Belaga siut dia ni mau letak nama Una Lau. Rupanya memang namanya Lau. Depa dah lah tak tahu nama Lo tu nama bapak aku. Depa ingat aku ni buat style letak Lo tu. Tak lah Faid cakap. Kenapa mau letak Una? Taklah sama Nurusna binti apa kah? Binti Bakaran kah? Apa ni? Beda. Amal. Lepas sorang-sorang kacau tak tahu nak habis. Oh. Semua
layak je. Tak mau nak Kami layak. 2.1 K Kita ni biasa-biasa je. Ha? Alah, masuklah ramai-ramai. Tak payahlah, Ann. Tak apa, biar api. Biar api. Lepas ni tak boleh live dengan Raya sebab nak suruh live dengan aku tak mau. Bukan dengan Raya je, dengan acap F sekali. Nampak? Dia dengan kronik-kronika anda, weh. Ada dua nakal. Nuan nakal. Nuan sejarah, okey? 3 orang. Bukan seorang je tau. Dia dah masuk. Dia dah masuk gege kroni. Lupa diri. Masuk sehari je lah. Sehari. Lupa diri. Oh, perempuan ni lupa diri. Perempuan ni lupa diri lah sebab Perempuan ni lupa diri. Woi, panggil tuan telinga. Bising lah dua-dua utara ni cakap. Bising. Dah pergi balik. Esok jadi ah. Boleh. Esok jadi ah. Okay. Ha. Saya nak bincang masak apa. Esok ya. Esok guys. Promote. Guys, Mira akan buat konten sahur. Kami tidur ramai-ramai esok. Kami akan tidur rumah Mira. Kami kotorkan rumah Mira. Mampus, rumah Mira memang akan jadi tongkang pecah. Aku nak sabar tu kain yang dia lipat tu aku kasi turun semua. Ha, kena tarik langsir. Ya Allah, saat masuk pi, saat keluar. Dia ni kenapa? Dia tak pandai belok ni. Mau aku ajar cara belok ni. Aku pandai bawa kereta sudah. Kak Ann nanti. Karina sekejap. Boleh sekejap. Oh, nak balik dah. Dia tak boleh. Ni. Okey, sekejap lagi. Karina macam on the way. Fai dengar dia. Cuba WhatsApp dia tanya. Kau tanya Lama duk. Dah pukul berapa ni? Tak kata nak duduk berdating apa? Kau sampai jam 1 lebih. Bau. Kan apa dia duduk ajak dating dekat office. Tapi Fai dah tipu. Tadi Fai take Rina dengan Kanda di bilik tu. Bilik Dia buat apa? Dia duduk sembang apa? Entah, macam tadi time aku masuk dengan Harish konten dengan dia orang. Mesti tengah duduk sembang apa sana kan? Dating apa ni? Adalah. Betul kan ni? Betul lah, tipu tak menipu lah. Tidak apa aku tunggu. Pak lama-lama dia duduk shoot konten dengan ni Karina. Apa yang nanti ni? Fai akan suka dengan orang sini macam Cara cara lain. Yelah demam. Dah balik kan Syafi pun tak balik lagi. Mereka pun tengah dengan Karina. Biasalah. Mereka Karina dengan Syafi ni memang mereka kan personal sikit. Kenapa lagu macam ni asaga. Nak tengok Syafi duduk atas office. Tak ada. siapa tu? Syafiqah, Syafiq Johari ke Syafi? Malkodok. Kenapa sebut-sebut nama boyfriend Una? Kenapa ni? Fikir Una nak jealous kau nak cover muka Una sampai muka. Tak apa-apa, Malkodok tu kau Syak mau. Malkodok tu Syak kayak buat risau. Sibuk-sibuk Abang, sebut abang. nama baby aku. Kenapa? Sebutlah, aku seorang je boleh sebut. Awas ya. Ada sebut lagi Malkodok. Sebutlah orang lain. Kenapa nak sebut my baby? Tak payah bagi. Tolong jangan sebut my baby dia tu ya. Okay? Tolonglah. Kamu ni. Hormat sikit Hormat sikit, kami nak til janah tau. Ambil. Kami nak til janah tau. Habis Hakim. Kenapa Una diam? Itu kan expander Una, Luman Musa. Expander Una, Playgram. Pak Loma Musa, ya Allah. Dalam banyak-banyak partnership partnership Una paling sayang Loma Musa. Sebab Loma Musa ni dia dah lawak, handsome, putih gebu, rasa macam nak cubit je dia. Dalam punya putih tu kalau tapak tu merah. Geram lah. Betul. Walaupun nak sama cubit Hafiz. Geram. Mungkin indah aku Hafiz. Cubit lah. Cubit Lokman lagi lah. Cuma Harry lah. Kenapa Loman boleh, Harry jangan. Oh, Harry jangan. Tak nak lah, Harry tak minat. Minat Lokman lagi. Boleh suka Harry sebab Harry tinggi. Lokman dah lah bawa motor, boleh bonceng dekat belakang. Boleh tonggek. Oh my god. Ya Allah, biru pungkokmu. Kenapa? Sebab seatnya tu satu siap. Oh, ni seat dia. Satu hari dia seat dua, sekarang seat satu. Tak apa. Aku duduk kat depan. Kau bawa nenek Ziamu ni. Bawa nenek ni sekali. Tak nak duduk sebelah-sebelah. Nak duduk belakang-belakang boleh. Kenapa nak pelak-pelak dengan Loman juga? Kenapa nak jealous? Tak jealous. Kenapa nak jealous? Harry. Aku cuma melarang kau untuk masuk neraka. Nanti kau masuk neraka pelak dia. Alah, ni niat je. Bagi niat. tahu je. Nanti lepas puasa boleh buat. Oh my
mana aku tengok. Faik jealous tak? Baik. Kapalah muka sikit. Pak jealous weh. Lepas usai pun. Fuh, tak ngantuk ke? Kami ngantuk. Tak ngantuk weh. Ngantuk, weh. Sorry lah weh. Kami dengan ngantuk. Ngantuk ni di belakang. Kami di depan. Ngantuk sakit-sakit okay? Lokman handsome kan? Ya Allah, dalam banyak-banyak aspek Una Lokman paling handsome. Lagi-lagi tang rambut dia macam Goku tu. Ya Allah. Dia tanya Una nak gebek ke tak? Isya Allah, memang Una nak gebek. Kita memang nak gebek kan? Tapi kita Bila dia cakap. Bila dia cakap. tadi ada model dia buat kontes. Bila? Ya, dia tunjuk rambut dia tu. Tak ingat. Bila dia? Astagfirullahaladzim. Ni aku tak lah dah kepala otak. Dah iri-iri je. Kau Eri je ada hati mikiran sekarang ni. Yakin lah? Yakin. Yakin lah? Kau belalah dada aku ni. Kau belalah dada aku ni. Kau tengok. Siapa yang ada di dalam. Tapi dan kau terkejut tengok mukanya. Muka Malkodok. Plot twist. Pak dengan Malkodok. Habis Dia sakit dengan kenapa Malkodok. banyak. Kenapa baby Ma kat sini? Bukan tadi baby Ma dah balik ke? Baby Ma, kenapa baby Ma kat sini? Apa ni? Sayang. 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 Abang Mel. Abang Mel sihat tak? Haa. Abang Mel lama tak masuk live Una? Tengok tak? Lama tak tegur Una kan? Okey. Depan-depan lah sini. Tak apa jauh-jauh. Sini. Sini je. Kenapa kami dua kan ex partner kesayangan Abang Mel? Ya. Dia tanya yang mana Abang merindu ex partner. Abang Mel. Yang mana paling Abang Mel rindu ex partner Abang Mel? Luna ke Lufael? Kamu nak dua-dua. Tak guna punya jantan. Dia nak dua-dua. Yang begitu. Tu kecil je tu. Dua-dua. Kira mampu. Ha? Tak pada dengan Tak guna. Ni kalau Tak sedap ni nasi aku live kalau di luar aku letakkan ginjalnya. Kenapa pula? Kenapa nak letakkan Dah, aku sudah dah insaf. Aku fikir lepas dari aku dah berubah. Dia masih lagi begitu perangannya. Sebab Sebab kami ada personal. Sebab itulah. Oh my god. Ya. Aku Yang aku sabar. cerita kat hang tu lah. Oh, yang kau pernah curhat dengan aku yang pasal dia marah tu. Ya betul. Dialah tu. Padahal kau di rumah kawanmu, Syak. Kenapa dia mau marah kan? Aku pun tak tahu kenapa macam tu. Panggil Roman. Entahlah Roman ni. Boy. Obatlah. Apa di belakang tu? Luar tadi. Luar. Yang ni teddy bear expand aku bagi. Siapa yang expert tu? Dani. Oh, alah. Kau tahu kaki je lah. Okay, ni kita betul-betul lah. Kita slot restop. Tu pula lagu Okey, dengan lagu-lagu je lagi. Dalam banyak-banyak partner bukan dah. Dani itulah yang paling sampai kalau kamu vibe kau macam bercinta. Ya. Aku tengok kau pun kau dengan Dani kau lain. Tapi aku rasa walaupun dia takut dengan aku dia. Dia Dani takut dengan Una, sumpah. Tapi aku sebab tu aku rasa Una suka macam Una pun boleh selesa dengan dia sebab Sebab Dani dia dengar hormat. kata. Dia dengar cakap Una. Kalau aku minta dia untuk Best bijak Dani dia. best. Vibe Dani best. Betul, sumpah best. Dulu time di black out camera dia lain Una, treat Una sweet gila. Dia takut Una macam tengok saya dia macam dengan Safair dengan Farida dia berani lagi macam menganjing melawan, tapi bila dengan Una dia macam Dengan aku Respect Muhammad Ashraf Daniel. Dan nama penuh keluar tu. rindu lah tengok kamu live sama-sama dulu. Tapi itulah rindu lah mana lagi. Wow. Itu kalau kata Rindu lah sama mana Trio apa Dani apa dia dulu aku pun kalau kita ni tiba-tiba dengan Hafiz dah sesuai dengan Dani. Sebab Dani tak masuk kan. Dia dah jadi ni dah. Sebab itu hari sikit lagi dia masuk. Habis macam Farida tu dah manis Dani Aiman dengan Nish. Kenapa kita ni macam stuck dekat masa lalu kan. aku rasa kamu stuck. Bukanlah vibe kita pergi shoot ramai-ramai, tak pressure langsung, sama-sama naik, sama-sama tolong masing-masing. Kau ingat ke dulu? Ya best gitu. Dulu kalau ada partnership terbaru begini kami akan pergi shoot sama-sama. Ya. Kami akan pergi sama-sama. Tak rasa macam pressure tu. Tak rasa macam kalau sekarang kalau kita kamu tengok sama sekarang dia lebih kepada macam fans pun tak toxic. fans pun betul. Masing-masing siapa
konten. Dah siap konten Pihak Syifa tu semua kena buat konten. Siapa tidak balik. Itulah kami dulu. Betul? Sebab tu Faik kebiasaan baik begitu. Kalau orang tanya kenapa Faik nak mau bersaing, kenapa Faik nak boleh bersaing, baik friendship Faik terlalu kuat dengan sini dulu. Faik sudah terbiasa dengan Ya sini betul. dulu. Masa sini dulu pun depa tak kisah siapa-siapa naik, still support. Betul. Kau naik kah, kau yang orang tetap sama-sama tu betul. Ya, tapi itulah. Betul, jangan. Nak buat Kadang-kadang kan yang masa lalu tu best. Betul. Tapi kita tak jadi kenangan kan. Betul. Yang kita pergi shoot sampai ke Melaka tu. Betul. Siap buat ni, buat apa tu? Ingat satu shift 2 konten situ kita kan? Iyo. Pokoknya paling sedih ingat kau time tu aku dah ada mood sudah mau bikin. Tapi punyalah dorang paksa Una Kak Da tu sebenarnya dah buat juga Faik buat semangat. Ya, Aiman pula pujuk dia. Aiman time tu pula dah sweet. Bila dia dah pujuk ni, tak ada perangai macam tu pula dah. Dia dulu dia paksa. Sangat berkarisma weh dulu weh. Dulu macam kalau satu orang nak debut masjid konten tak apalah, aku nak debut konten lah, kamu Syed lah. Tak pokoknya macam lah begitu Faik. Ya, main jajah kena dah buat. Main sekali kena dah buat apa semua. Ya, masing-masing buat keluar je perangai masing-masing yang tak betul itu. Macam kalau macam Dani, ya Allah, aku tak tahu lah, dia punya core tu terlalu banyak lah. Asal bagi aku je, Una. Dah sudah daripada siang sampai ke malam. Dan dia punya call lambat naik kan. Kau ingat tak? Dia lambat sikit. Maksudnya dia slow dari atas ke bawah. Maksudnya? Masih ingat kau dulu masa kita post view kau dengan Dani paling macam tak je, macam kurang sikit. Tapi makin lama kalau kamu tengok Dani dulu dia makin antara tu slow. orang yang paling naik ke atas dari bawah terus ke atas. Orang yang melonjak naik. Sama juga dengan Farida dengan ni. Itu Faris pun nampak. Tanya Farida dengan Nish pun masa first content slow. Kesian juga kat mereka. Lepas tu lama-lama dia pun naik. Tapi dia konten paling banyak. Betul. 19 konten. Rajin gila kat dah. Sebab tu Abang selalu sebut apa dia terbaik. paling bagus. Tapi sekarang keadaan yang pengganti dia start tengok Irfan lah kalau kau tengok. Betul. Dia rajin berkonten. Kenapa sih banyak PM sedap-sedap dengan kau Nina? Kau selalu buka servis ke apa ni? Aku tak tahu lah weh kenapa tiba-tiba nak sedap-sedap ni. Kau ada kita desak betul cari duit ni. Apa? Banyak sangat ni cari duit ni. Mana komen Dani tadi tu? Aku tengok komen Dani tadi. Apa dia yang banyak sangat yang komen sedap ni? Ya Allah Tuhanku, segabutlah aku. Tadi ada tu pasal Dani. Hilang dah. Una kena lentik moderator. Betul. Ada. Tapi aku punya moderator ni dia tidur ke apa aku tak tahu ni. Apa dia ni? Mina Hamai ni bengong betul lah. Tapi Una aku selalu berharapkan Dani masuk sini supaya kau boleh comeback dengan dia. Kenapa aku dah elok-elok bahagia dengan Mal? Alah, Mal tu macam abangmu aku tengok. Ya, kami memang black brother. Siapa nak tengok? Siapa nak tengok? Kalau nak tengok, bagi tahu sekarang. Dan sudah dinanya. Nah, Karina anak-anakku. Tunggu kita cukup 3 tunggu 100 like habis tengok Karina. Cepatlah. Siapa nak tengok kanan cepat. Dia ada kat depan kami ni. Mana ni tak ada siapa pun nak tengok Karina. Nak beritahu Karina. Lah tadi elok dah ada kat depan ni Kejap saya nak tunjuk kat depan. Tadi dah elok dia duduk kat depan ni. Ada. Nak tengok Karina. Ya, ada kat depan ni dengan Syafi tak saat ni. Tunggu. Kejap. Kak Faik sampai bila post konten Ferry Faik rasa lusa. Ya Allah, dia kata tipu. Ada kat depan tu. Takkanlah aku nak menipu. Baru turun. Aku rasa dorang buat konten sahur lah.
Harry brother Faim masakkan Harry cepedak goreng. Cepedak dia minta cepedak ke? Buruk dia cepedak tu. Tengok school rupanya kami beli terlampau beli yang masak. Kami beli terlampau yang masak tu kah cepedak tu terlampau over terlampau masak. Maksudnya dia lembik ke? Lembik sudah. Untuk kalau masukkan dalam tepung nanti dia goreng. Enak terlampau masak. Terlampau masak. Angin. Bukan Capi duduk kat atas lagi ke? Ya, dia duduk kat atas lagi. Ferry on top. Alah, Ferry. Tak boleh lawan Karina lah. Karina on top lagi lah. Karina lagi on top lah. Makona lagi on top. Nampak? Makona tapi sebut yang ni. Cepatlah. Nak tengok ke tak? Tapi bila nak kena tunggu. Dengar bunyi motor. Dengar tak bunyi motor? Ada ni kat depan ni. Takkanlah nak menipu pula. Kau dah besok ke? Ya, habis dah. Kat depan ni ada abang kesayangan. Una. Tengok tunjuk lain tu. Okay. Abang kenapa tunjuk Fak? Dah. Bila konten Makona ada dalam minggu ni kami pisu sebab minggu ni kami tak sihat apa. Sekali dengan Faik pun tak sihat. Wah, dah jadi kesayangan Una. Ya, nampak. Editor ambil. Editor siapa aku? Ya, cactus. Abang sekarang dah jadi kesayangan Una. Ya, maklumlah dia kan dah solo sekarang. Aduh, Amri dah balik ke? Amri. Jangan dia kata Amri siapa pula. Semua benda tak kenal. Amri dah balik dah kot. Entahlah, aku macam Lamanya kali dah balik. Iya, aku tak tahu lah dia pun dapat menentang apa. gayut. Tak payah esok lah kami tengok Karina, guys. Fael habis jatuh sebab Rina dalam konten. Kenapa? Aku dah pernah Rina dia tolak aku. Konten dia dapat semalam. Rina berapa kali asal ketawa menindis. Udah aku ni tipis baranku gara-gara Rina tindis sudah. Rina kuat Nanti dia lah dia balik. Aku tindis. Kan dia melantun. Aku kalau tindis dia nak mempan sama dia. Dah rasa. Kalau hati dia melantun balik. Betul lah. Nak tengok. Macam mana nak tunjuk ni? Dia pun tak makan luar. Masalahnya. Diorang buat konten. Fael kecil. Ya, depa kalau boleh duduk sebelah kan. Ada mudah lawak. Depa pula jenis mudah terhibur. Abang Meh buang. Kenapa pakai boxer ni Abang Meh? Abang Meh pakai boxer. Aku dah tengok Loma pakai boxer. Loma pakai boxer apa? Dia pakai seluar pendek. Oh ni. Syami. Aku tak menipu. Tu Syami tu. Nak tengok yang ambil nak tengok Loma pakai boxer. Apa salah poso ni? Pasal iPod ni ampun ya. Tengok. Ada kanda. Ni apa kata tengok? Nampak tu? Tu si botak tu. Si botak tu dah ada. Kata nak menipu. Kalau dari aku tengok Rina. Aku tengok Rina. Tu Ada. ada luar kacau lah. Kacau lah. Tak nak tak selesa lah. Kalau mau tengok di konten. Kalau nak tengok konten Una post esok. Okay. Konten Una ada Rina. ni. Kita pinjam sesuai lah kan pakai motor besar begini. Nak tengok lah saiz dia. Betul dia. Ni betul. Tengoklah cepatlah. Tu. Apa kata kau nipu lah. Ni Syami. Tu Syami. Tu Syami. Tu baju hitam tu. Syafi. Ni Sofi. Ni Rina. Tu kanda ni yang pakai topi ni Syami. Asal blok aku. Siapa ni? Lulak. Ini bukan blok. Aku sudah blok. Kau mesti pernah komen sembarangan ni. Haters. Entahlah. Haters. Mio sihat ka. Anak-anak. Kau tengok perangai nak.
anak-anakku. Kau tengok perangai Nah. Mana? Lupa nak screenshot Karina. Karin ni terlindung dengan apa nama tu? Dinding.